ini 23 bulan Februari. 23 bulan Februari daripada Malaysian Hall tu. Ni keluar main petang, jalan-jalan nak main ke Centennial Park, nak main tengok tempat untuk redah petang. Sambil-sambil tu tengah cari pot untuk nak buat rakaman video. Boleh buat rakaman video untuk kerja punya. Sambil-sambil tu tengok pemandangan dekat sini. Ada tempat spot yang cantik. Nanti boleh main pada waktu pagi. Sini nampak petang-petang banyak yang tengah redah. Pasukan. Katanya kawasan ni luas juga. Jadi kami nak tengok ada pot, boleh letak kamera ke, ada kerusi ke, untuk kami nak shoot video nanti. So kita tengok sekejap lagi beberapa tempat yang cantik. Kawasan taman ni ada tasik, burung putih ni pun banyak juga. Kayuh juga dia pun. Nak cari spot ni cantik yang tak bising ni. Ni memang petang. Kita nak tengok belah sana. Kalau belah sana tak banyak burung, okey lah, kita rekod. Tapi buah-buah pokok tu ada kerusi cantik juga kalau nak rekod video kan. Apa kita ronda tu tengok pasal ni. Tasik dia cantik. Cantik. Ni buah tak tasik ni. So sini memang diorang jogging lah tentang. Asal kalau kita pun sama aja jogging tentang. Jangan balik kerja, kau jogging kat sini. Luas juga sebenarnya taman ni. Ada jalan raya. Ada juga kursi-kursi banyak duduk tadi. Ada kawasan berbukit atas tu. Kau nampak? Macam sini ni, kawasan ni lapang ni. Depan tu nampak macam tim rugby ke bola tempat training. Macam okey ke. So nampak juga tadi kawasan yang sunyi sikit. Tak banyak macam tempat tadi, burung banyak kan. Nak buat rekod kat sini okey tak? Jalan jauh sikit lah. So kalau main pagi okey tak? So basikal ramai ada orang kat sini. Basikal dah jadi macam budaya dia orang. Jogging ni memang banyak lah. So jogging dengan basikal memang banyak. Kalau nampak basikal dia orang memang basikal power-power lah. Lepas tu yang budak-budak ni banyak naik basikal elektrik. Kat sini pun keduk juga. Cumanya itulah, masa nak duduk tu kena tengok kawasan juga. Risau takut ada apa ni, najis anjing kan. Tu kena tengok lah. Tapi so far dia orang ni style, kalau kata macam anjing dia orang berak, dia orang akan kutip bawa balik. Dia orang takkan biar kat situ lah. Yang ada pun sangat minimum lah, sebab dia orang kena denda kalau dia orang bela. Tapi biar apa ni, najis anjing tu berak mata,
pemilik tu kena denda. Lepas tu diorang ni buat anjing memang diorang betul-betul jaga lah, tak lepas ikut dan kalau mengganggu orang lain memang diorang akan didenda. So dari sudut hak setiap seorang tu memang dekat sini sangat-sangat menjaga. Even masa Raya Cina itu pun tak dengar langsung satu letupan mercun pun. Sensitivity diorang untuk jaga hak tu tinggi lah kat sini. Dia kira macam kita buat je hal kita, tapi jangan kacau orang. Itulah diorang punya cara. Bahkan diorang sini setiap hujung minggu ada tempat untuk latih anjing. Diorang buat satu grup, ada instruktor yang akan ajak macam nak latih anjing masing-masing. Sampai tak macam tu lah. Dan saya pun pernah tengok pagi-pagi, hari minggu penuh ya, satu grup yang akan buat anjing. Dan diorang akan training, latih. Macam ni pun anjing yang pegang semuanya bertali. Diorang memang jaga betul lah. So kalau kita kat sini pun jalan okey je, tak ada masalah apa. Kalau jadi apa-apa isu memang diorang kena. Okay, so dah jumpa lah spot kat mana untuk nak buat video esok. Esok kalau tak ada kemungkinan besok ada program untuk kami di bersama-sama dengan office. Mungkin kalau tak sempat besok, mungkin akan rekod pada hari Rabu kot, kalau tak ada apalah. Sebab besok pagi ada program. So yang penting hari ni dah settle dah, boleh tengok tempat dah. So hari Khamis pagi InsyaAllah boleh main shoot video kat sini. So sedap tak sedap, ni pun dah berjalan hampir dekat 3 km lebih lah. Jalan santai-santai. Cumanya yalah, jalan santai kat sini 3 dekat 4 km ni, jalan tak perlu lagi lah. Dia sebab suhu dia tu nice lah. Suhu macam kalau kita duduk di Malaysia tu suhu 25, duduk dalam aircon macam ni suhu 25, memang seronok lah jogging. Kita kalau kat Malaysia 3-4 kilo macam ni menitik peluh lah. Sini tak peluh-peluh saya berjalan daripada tadi. Dan dia orang ni memang pulun berapa kilo tak tahu. Semuanya tak ada lah yang saya nampak meleret kan. Semuanya boleh kata fit juga lah. Even yang berumur pun semuanya nampak fit. Dia orang jogging tentang kat sini. So mungkin je lah budaya kan. Cuaca pun memang peranan juga sebenarnya. Kalau saya rasa cuaca kalau macam ni kat tempat kita pun, saya rasa kita pun akan jogging kan. Tapi lah apa pun dah tahu orang juga. So sekejap lagi akan sampai di sebelah sana. Nak balik ke Malaysian Hall balik. Kalau ada video link lagi saya akan sambung. Kalau tak ada, saya akan buat video link. Malam ni kita berada di Lakemba. Ada di Lakemba, saja keluar tengok suasana malam di Lakemba. Patu Mai Siang. Hari ni malam. Kebetulan hari ni hari Isnin. Hari Isnin dia tak ada bazar. Kalau mai hari Selasa sampai Ahad ada bazar. Tadi tanya kepada salah seorang warga Mesir duduk di sini tadi, tanya dia. Dia kata hari ni tak buka bazar tu. So kami mai hari ni kebetulan tak ada.
Tapi lapang sikit lah. Kalau ada bazar tu, kalau ikutkan ni penuh ni kawasan ni. Ni lapang. Mungkin nanti mailing pula kot. So sekarang ni dah dalam mai tu nak cari kebab. Dan kawan saya tengah cari bukhor ataupun wangian Arab hak yang kayu tu kat kedai dalam ni. Kedai apa ni? Perfume Palace di Lakemba. Tengok apa macam-macam ada kat sini. Wangian ada, perfume. So Perfume Palace, Qusrul Atur. Harga $60. $180. Banyak perfume di sini. Kedai ni nama apa? Afghan Sufra. Ada di kedai Afghan Sufra. Sekarang ada di kedai Afghan Sufra. Order kebab roll, 2 skewers ayam, $18. $18 dua batang tu $18. Beli kebab okey lah. Bukan lagi. Ni nasi pun ada. Tapi tadi buka puasa tadi dah makan lah ni yang berat sikit. Just malam ni makan ni je lah. Kebab je lah. Macam-macam ada ni kat sini ni. Kariling lah, mailing pula. Try ni dulu. Jumpa kata kedai ling ni yang sedap. Sini dekat Yummy Cafe. Ni beli kunafa kat sini. Ada kopi Turki pun ada. Tengok kunafa dia macam best tak. So member beli kunafa. Yang ni aiskrim, satu scoop $5. Ha? Ni gelato ke apa? Oh gelato, $5 satu. Macam best kan ni? Boleh try. Boleh tak try? Try gelato. Gelato. Ambil gelato apa yang sedang. Salted pistachio. Can I get a gelato? Pistachio gelato. Ramai yang ada ni. Tengah buat kunafa dia famous. Okey, selesai lah. Beli gelato ni. Sedap juga gelato dia. Lepas tu beli kebab. Selesai. So balik. Sekarang waktu pukul 12 malam. Balik hall. Makan kebab habis. Makan sahur terakhir dah tu. So tengok pula esok video. Esok kemungkinan nak pergi ke urusan pejabat esok. Kalau boleh buat video pasal esok, saya akan buat. Okay, jumpa lagi pada video. Okay, selesai lah. Beli gelato ni. Sedap juga gelato dia. Lepas tu beli kebab. Selesai. So balik. Sekarang waktu pukul 12 malam. Balik hall. Makan kebab habis. Makan sahur terakhir dah tu. So tengok pula esok video. Esok kemungkinan nak pergi ke urusan pejabat esok. Kalau boleh buat video pasal esok, saya akan buat. Okay, jumpa lagi pada video.